Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Okey, pagi ni saya upgrade DB lagi. Semalam upgrade DB 3 phase. Hari ni upgrade DB single phase. DB yang nazak yang saya datang pasang anti tebuk downlight ni. Ada DB yang nazak, ni DB ni. Okey, ni DB ni. Single phase. Jadi saya cuma follow yang ni je. Saya tak ada buat penambahan apa-apa. 14 W ke 15 W Dia macam ambil dia. Kotak dia. Masa 15 W. 14 15 dia. 14 W Okey, yang ni nazak sangat lah tuan-tuan. Untuk rumah anda, kalau DB yang macam ni tukarlah. Walaupun peralatan berfungsi, tengok peralatan dia, lampu berfungsi. Okey je, lampu, soket plug, aircon semua hidup. Cuma bila dah jadi macam ni, tukarlah. Nasihat saya tukar. Carilah bajet. Bajet kalau boleh tukar sendiri, tukar sendiri. Kalau tak pandai ataupun takut, minta wireman ataupun electrician. Tukar. Kalau bila dah jadi macam ni DB, memang dah kena tukar dah tuan-tuan. Okey, saya pakai yang baru balik. Okey, untuk main switch saya ganti kepada MCB 2 pole. C32, lepas tu C6 untuk litar lampu, C16 untuk aircon dengan water heater. Cuma untuk water heater ni saya tak suggest yang pakai pada sini lah. Sebab water heater dia ni pendawaian dia pun dah tak betul, jadi tak boleh pakai. Lagi satu untuk RCBO. Dia mesti kena pakai RCBO untuk water heater. Terpulang pada owner balik lah, kalau dia nak pakai water heater, dia mesti kena buat untuk RCCB atau RCBO. Okey, untuk RCCB saya pakai 0.1 40A. Minima dia, ni saiz minima. Jangan pakai 0.3. 0.3 tak boleh pakai untuk domestik. Berapa kali dah saya cakap. Daripada video saya yang mula-mula dulu sampai ke video hari ni, 0.3 ni tak boleh pakai. Dan memang ST dah lupuskan lah benda tu. Mungkin untuk industri rasanya boleh. Tapi untuk domestik tak boleh lah tuan-tuan. Tak kira lah rumah tu single phase ataupun 3 phase tak boleh. Lagi satu C32. Hari raya ketiga hari tu saya jumpa C60 dia pakai. Gila punya MCB kau buat. Tak boleh tuan-tuan. C60 tak boleh. Sekadar untuk sementara boleh lah. Dah rosak memang ada yang tu je. Nak tukar untuk sementara, lepas tu nak pergi cari yang lain, tukar balik, boleh. Tapi kalau untuk kekalkan C60 dalam MCB, dalam DB box, janganlah. Terbakar rumah, cari kabel, peralatan rosak. Jangan. Dia benda ni bukan main letak je sebenar. Dia ada sebab dia. Ada fungsi dia. Kenapa dia letak C16? Kenapa dia pakai C6? Kenapa C32? Bukan apa ni, saiz ni tak boleh letak dalam DB. Tapi dia mesti kena tengok peralatan. Kalau industri dia lain, kilang lain, memang dia kena pakai saiz MCB yang besar. Tapi kalau untuk domestik, dia kena tengok pada peralatan. Kalau aircon 3 horsepower pergi tiba, kalau aircon 1 horsepower, pakai C32 tu rasanya salah banyak lah. Sebab mana-mana pusat latihan, ILP, Giat Mara, tak kira dah. Dia C20 je pakai. C20, C16 ataupun C20. Kalau dah 32 tu dah memang tu main pasang je lah. Dia 32 untuk aircon 3 horsepower dan ke atas. Bila aircon 3 horsepower dan ke atas, pakai C32, aircon dia dah berubah. Aircon saiz kabel dah berubah. Dia tak boleh nak pakai saiz 2.5, dia mesti kena pakai 6mm untuk aircon 3 horsepower. Tapi kalau tanya orang aircon, semua boleh kot. Orang aircon kira pengalaman dia. Tapi kalau belajar betul tak boleh. Jadi macam itulah tuan-tuan. Janganlah main belasah benda ni. Lagi satu kabel. Kabel dalam tu saya dah tunjuk untuk video sebelum ni. Pakai aluminium. Tak boleh. Aluminium tak boleh pakai. Masuklah mahkamah mana pun dah tak boleh. Sebab peraturan dah keluar, hanya TMB je yang boleh pakai.
Bila nama domestik, bila nama apa ni, industri, kalau industri saya tak pasti, kalau domestik memang copper. Ni copper dalam ni. Ini copper. Jadi itulah tuan-tuan. Saya tinggal kepada staff saya dulu. Staff saya akan buat. Saya ada kerja, ada hal lain sikit. Jadi hari ni upgrade DB dia. Untuk lampu owner nak pasang sendiri, saya dah nak tolong pasang. Tapi owner nak pasang sendiri. Ada masalah lah. Jadi itulah untuk pagi ni. Rest. Ni kabel kan daripada meter. Daripada meter pakai aluminium. Aluminium dulu. Sebab yang dulu. Dulu kata aluminium. Masalah macam itu. Samanya wayar mana adik? Ni. Kabel tu. Nanti makin. Boleh pakai kat bawah juga. Tengok atas lah aku. Nanti makin ngatik. Hari ya, buka balik. Mana dia? Ni. Kabel hitam. Ni kabel hitam kau dia? Betul tak? Ni kabel hitam kau betul tak? Sana kabel merah dia? Kita dulu. Hitam dulu. Habis makin lah. Mati. Tak boleh tengok. Oh ya, dah lah. Tak payah usik. Tak apa lah. Dua, empat. Bismillah. Apa jelas? Apa jelas? Ni kosong. Ni kosong. Berapa? 24. Bismillah. Berapa? Kosong. 24. Ini 250. Okey, apa jelas? Okey, alhamdulillah saya pun dah siap pasang untuk DB. Boleh. Okey, untuk DB dia ni kabel kalau saya cek daripada meter tadi semua dia pakai kabel hitam, tak ada masalah yang kabel hitam tu. Cuma kabel dia yang bermasalah aluminium. Saya tak pastilah yang buat dulu masa dia buat dulu diluluskan ke ataupun dah memang tak diluluskan untuk buat pendawaian domestik ni pakai aluminium. Okey, setahu saya aluminium memang tak boleh pakai untuk domestik. Tak tahulah untuk yang zaman-zaman dulu 90-an ke 80-an ke dia boleh buat. Daripada daripada meter dah pakai aluminium. Okey, cuma yang ni saya ubah balik. Okay, asal saya pakai 14 way. 14 way ni cukup-cukup je. Kalau yang asal dia pun memang cukup-cukup je. Untuk apa ni?
Kabel saya dah tukar. Kabel ni saya dah tukar. Di atas di atas. Dekat Okey, ni kabel jumper saya dah tukar. Maksudnya yang ni copper, yang ni aluminium. Yang ni copper. Atas semua copper. Okey, bawah saya pakai apa ni? Ni copper. Ada dua-dua ni aluminium. Aluminium tadi. Okey, ni aluminium. Yang ni je copper. Asal dia aluminium. Sini. Okey, ni aluminium dia yang asal. Kalau boleh tengok jelas, sepatutnya aluminium ni dia ada penebat. Tapi dengan penebat dia dah hancur, tak tahan. Maksudnya dah pernah terjadi overload dah untuk DB ni. Cuma ni yang asal dia, saya pun dah tukar balik. Untuk daripada kabel meter sehingga ke DB, yang tu anda kena tukar lah. Kena tukar tu saya tak tahu pengurusan untuk dalam ni. Jadi settle lah untuk progress saya, tukar apa ni? Tukar DB box single phase. Cuma untuk apa ni? Untuk water heater ni. Okey, water heater ni saya akan check, saya akan matikan, buka daripada MCB. Dia buka ni. Mati lo. Mati lo. Ada api tak? Deh, tutup dah deh. Mati lo. Ya lo. Dah tak ada api dah ni deh. Tak ada api dah. Tak ada api lagi. Dia leak daripada mana? Sebab tak ada api ni. Tak ada semua Tak ada. Kupah lagi. Dah kupah dah tu. Kupah dah tenaga dah tu. Tahu ah. Tak apa lah. Biarlah. Tak ada api kan? Cek. Cek. Patutlah. Tak ada kok. Tak ada kok. Okay, ni dah on. Ni dah on. Oh, ada api. Ha? Oh, ada api. Ada api? Okey, off switch lampu. On switch lampu. Buka water heater. Oh, looping. Okey, auto dia baik. Okey, ni switch water heater. Bila off switch water heater, api Mati. okey, memang tak ada api Saya on switch water heater. Ada api, betul tak? Ada api. Tutup suri lampu apa? Okey, bila off switch lampu, Ada pula. ada. Dah tutup MCB dia. Dah jadi bengong dah. Tu yang satu. Ada. Lagi. Ada. Okey, Bagus. on balik tu. Okey, ada. Off. Okey, Okey. bagus. Okey, baik. Dismantle. Kabel tu potong. Potong lepas tu take. Tak apa, tak apa. Tutup RB. Dah sangat tutup dah, Take dah. Cuma ada baik. Okey dah. Baik. Baik. Okey, saya pun dah settle dismantle untuk water heater. Jadi untuk water heater ni owner tak boleh pakai lah. Okey, owner tak boleh pakai dah untuk water heater. Kalau owner nak pakai, owner sambung balik. Itu dia bertanggungjawab. Saya dah buat video, saya dismantle, benda tu salah. Tak boleh pakai. Sebab pakai bahaya. Kalau dia nak pakai juga, pastikan kena pakai RCCB ataupun RCBO. Yang sensitivity 0.01 ataupun 10 mA. Daripada DB saya dah dismantle.
Jadi maksudnya daripada DB tu akan ada satu free. Satu free itulah kalau owner nak pakai, kena pakai, boleh masukkan balik pada MCB tu. Cuma kabel mesti kena ubah pakai 4mm. Settle lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya pun dah nak balik. InsyaAllah untuk next project ataupun next video, saya akan update lagi. Cuma nasihat saya macam video semalam, buat wiring cara betul lah tuan-tuan. Terutama pada pengguna yang pakai ni. Yang pakai water heater. Okey, yang ni dia tak ada RCCB. Kalau anda tengok dia tak ada RCCB yang ni. Ini incoming daripada ni. Daripada Swiss. Kenapa ST tetapkan kena pakai RCCB asing? Walaupun dalam ni dah ada RCCB. Yang ni tak ada RCCB, yang ni tak ada lah. Sebab bila terbakar, bila terjadi apa-apa tuan-tuan, yang ni saluran air. Ini saluran air ni. Benda nak sparking ke, nak terbakar, nak hangus wire, nak cair apa semua sekali, dia dah berdekatan dengan air. Itu sebab dia dalam bilik air ni mudah sangat untuk kena renjatan elektrik. Kalau yang ada RCCB dalam ni, dia ada atas ni. Kabel daripada ni, daripada switch ni, dia akan masuk dalam ni. Kalau dia shorting, contoh RCCB dalam water heater ni, dia trip sekadar ni je lah. Tapi supply masih lagi pergi. Ada lagi supply dalam ni. Yang ST buat ataupun yang peraturan minta pakai RCCB ataupun RCBO, dia akan potong daripada DB box. Dia bukan potong daripada sini saja. Maksudnya daripada DB ke Swiss ke water heater, takkan ada arus elektrik. Jadi itulah cara yang selamat. Kalau setakat potong daripada sini, masih lagi kurang selamat. Saya tak tahu, ini yang owner kot buka. Bukan saya yang buka ni, owner yang buka. Jadi itulah sikit sebanyak tuan-tuan. Dalam rumah ni, peralatan yang paling bahaya, yang paling dekat untuk kena renjatan elektrik, bilik mandi. Jadi untuk bilik mandi ni, buatlah yang terbaik. Keluar kos banyak sikit tak ada masalah. Takkan sampai 1,000 satu point untuk water heater ni. Saya tak tahulah untuk harga orang lain. Tapi untuk harga saya 500 tak sampai. Untuk harga orang lain saya tak pasti tuan-tuan. Cuma nasihat saya macam tu. Untuk wireman, electrician, bukan main boleh je. Owner kata boleh, customer kata boleh, tak boleh. Semua boleh, janji dapat duit. Yang nak kena bahana risiko, pengguna. Jadi sama-sama fikir. Macam tu je lah. Sama-sama fikir, sama-sama bagi nasihat. Sama-sama bagi keuntungan. Jadi, saya harap adalah sikit sebanyak dalam bebelan saya ni. Saya pun dah nak balik. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi Facebook, MD, baby, you can see me in the cop.